Marilah berhari raya, bertakbir dan bertahmid. Tunaikanlah solat sunat, mendengar khutbah pembangun jiwa. Selepas itu bermaafan, menghapus dosa. Marilah berhari raya, bertakbir dan bertahmid. Tunaikanlah solat sunat, mendengar khutbah pembangun jiwa. Selepas itu bermaafan, menghapus dosa. Bergembiralah di hari ini, tidak mengapa, asalkan jangan sampai membuat dosa. Sekadar yang berkasih mesra, menjalin silaturahim, menguatkan ukhuwah sesama kita. Ziarah menziarahi tidak mengapa, bercantik dan berharum begitu jua. Tapi syariat janganlah lupa, agar di hari raya tidak buat dosa. Ingatlah hari raya untuk orang bertakwa. Kita belum tentu layak ikut sama. Patut rasa malu pada diri sendiri kalau kita bukan orangnya. Marilah berhari raya, bertakbir dan bertahmid. Tunaikanlah solat sunat, mendengar khutbah pembangun jiwa. Selepas itu bermaafan, menghapus dosa. Di hari raya hiburkan fakir miskin dengan bersedekah, bermesra dengan mereka. Berkasih sayang dituntut agama, kerana ia fitrah manusia. Menjamu selera bersama-sama, sahabat dan keluarga. Ikhlaskanlah amalan kerana Allah. Elakkan dari pembaziran dan dari membuang masa. Tata tertib hari raya, kenalah jaga.